Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini. Dan kali ini kita bersama segmen Q&A Game Week yang ke-9. Jadi, apa khabar sahabat-sahabat di luar sana? Saya harap anak panah hijau menyelubungi pasukan sahabat-sahabat. Jadi, tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Min teh ketum min simpan ke jual? Min teh dari Brighton sahabat. Baik, kalau sahabat lihat segmen Q&A Game Week yang ke-8, saya dah katakan saya rasakan Brighton akan menang, yang mana pasukan Brighton ialah pasukan badi buat pasukan Newcastle. Saya jangkaan tu sudah tepat, cuma skorernya ialah Danny Welbeck. Kalau sahabat ada min teh, saya tumpang simpati kerana kurang bernasib baik. Jangkaan untuk Brighton menguasai permainan tu dah betul, cuma skorernya minta. Jadi cadangan saya sahabat simpan. Kerana apa sahabat? Baik, saya bacakan kepada sahabat-sahabat. Allah Rabbi, apa dikatakan? Jadual perlawanan bagi pasukan Brighton. Brighton game week ni menentang United away, yang mana kita tahu kalau game week lepas, tak silap saya, ada jaringan daripada Brighton di Old Trafford, tak silap saya kurang pasti. Jadi game week ni Brighton menentang United away. Game week yang ke-10 Leeds home, jadual sedap. Selepas itu Crystal Palace away pada game week 11, itu keras, mungkin sahabat boleh bench kan. Selepas itu Brentford home, walaupun kita tahu Brentford sedang dalam prestasi terbaik mereka, tapi bermain di laman lawan. Brentford akan bermain di tempat Brighton. Seterusnya adalah Forest away. Jadi game week yang ke-14 Aston Villa home. Game week yang ke-15 West Ham home. Jadi sahabat pun dah lihat prestasi West Ham pada awal pagi Selasa, tak silap, awal pagi Senin, awal pagi Selasa, yang mana masih mencari-cari rentak Nuno. Jadi kalau ikut di sini, jadual perlawanan Brighton agak menarik sehingga game week yang ke-15 sahabat. Game week yang ke-15. Jadi pada saya simpan minta. Soalan seterusnya, Reece James padu min leh beli tak? Sahabat kita nak beli Reece James beli Reece James. Baik sahabat, si Gusto telah dilayangkan kad merah pada game week lepas, jadi dia confirm tak dapat bermain pada game week yang game week yang ke-9 ni. Jadi kalau kita tengok pula rekod Reece James, baik, saya lihat Reece James players Chelsea. Reece James, kalau tengok di sini, sejak game week yang kelima sahabat, sejak game week yang kelima Reece James bermain 90 minit dalam 4 game week terkini. 90 minit. Jadi dia mungkin dah cergas, mungkin tak ada risiko cedera macam game week yang lepas. Game week yang lepas pula, musim yang lepas. Jadi ada potensi untuk sahabat beli Reece James. Baik sahabat, tunggu kejap macam lag pula, line tak berapa baik. Baik, okey, dah okey. Baik sahabat, jadi ada potensi untuk Reece James memulangkan mata serangan. Dia pun ambil free kick, dia pun ada ambil corner, tak silap saya dia berkongsi dengan si Pedro Neto. Jadi boleh beli tak? Saya bilang boleh sahabat. Teruskan Reece James. Kita dah nampak dia mula bermain 90 minit. Soalan seterusnya, triple back Arsenal, apa pandangan Min? Baik, saya pun ada terfikir-fikir sahabat, macam sahabat ni. Kebanyakan triple serangan. Si Allah Rabbi yang baru wildcard yang baru wildcard dia triple Eze, Gyökeres dengan si Saka. Ada juga yang triple pertahanan yang baru wildcard, tapi dia tak triple dengan Raya, dia triple Gabriel dan juga Timber, juga satu lagi Saka. Tapi saya tak nampak lagi yang triple defend Arsenal.
yang mana Raya, Gabriel dan juga Timber. Jadi saya pun ada terfikir-fikir juga sahabat, memandangkan rekod prestasi pertahanan Degana sangat meyakinkan. Jadi saya pun setuju dengan pandangan sahabat ni. Saya rasa boleh sahabat kita cuba menongkak arus. Kalau nak naik rank, ini je cara sahabat ni. Sebab kebanyakan akan bawa masuk Saka. Yang saya faham, mungkin boleh sahabat menongkak arus sebab benda risikonya agak rendah kerana prestasi pertahanan Arsenal yang sangat meyakinkan. Jadi mungkin sahabat boleh meronjak rank dengan cara begini sahabat. Cuma pemilihan pertahanan tu yang saya rasa yang selamat ialah Gabriel, Raya dan juga Timber lah. Calafiori pun sering dikeluarkan awal. Baik sahabat, soalan seterusnya. Rangers bagi 1 poin je bang, jual ke simpan? Allah Rabbi. Kalau ikut sahabat ni, ini secara umum perancangan awal. Saya lihat fixtures FDR, Manchester City, Aston Villa away kita masih simpan, Bournemouth home last kita akan simpan. Tu awal musim. Jadi kita akan jual ketika menentang Liverpool di Etihad. Tapi sekarang selepas saya lihat prestasi Liverpool, saya rasa masih boleh simpan Rangers pada game week yang ke berapa ni, ke-11 menentang Liverpool home dengan prestasi semasa Liverpool masih boleh simpan. Dan game week yang ke-12 agak keras menentang Newcastle away. Masa ni mungkin sahabat boleh benchkan dia. Dan selepas itu ialah perlawanan Leeds away, Bournemouth away, Everton home. Perlawanan agak mudah. Jap, alamak, saya salah baca sahabat. City. Okey, Leeds home, Fulham away dan juga Sunderland home, Palace away, West Ham home, Forest away sehingga game week yang ke-18. Jadi tapi itu masalahnya sahabat ni, sebab kita banyak perancang yang berpotensi. Kita ada Sar, kita ada Enzo, kita ada Bruno Fernandes, kita ada Mbumo, perancang. So, jadi slot perancang ni sangat berharga. Jadi kalau sahabat perlukan untuk dijual, ialah Rangers lah. Sebab kita pun dah lihat si Ceki dah kembali, Omar Mamush dah kembali, si Allahu Rabbi pertahanan kiri tu, Allahu Akbar, apa namanya, si Ait Nori pun dah kembali. Jadi dengan ada Doku dengan Savinho lagi, jadi mungkin akan berlaku rotasi. Si Foden pun boleh main midfield. Jadi kalau sahabat nak korban, boleh jual sahabat. Jadi kalau nak jual, better dalam perlawanan away macam game week ni lah, Aston Villa away. Yang penting siapakah yang sahabat bawa masuk. Perlu pemain yang berkualiti dan jaminan minit permainan sahabat. Jadi macam mana nak kata, akhirnya penjualan bersyarat sahabat. Penjualan bersyarat. Sekiranya sahabat bawa masuk, contoh sahabat nak jual si Rangers dan beli pula si Doku pun tak terjamin minit permainan. Jadi yang tu saya tak setuju. Kecuali sahabat jual si Rangers dan beli Sar terjamin minit permainan, itu tak apa sahabat. Jadi itu yang saya katakan penjualan bersyarat. Tu pandangan saya. Soalan seterusnya, Mukele ataupun Elderete. Jadi sahabat kita ni cuba mengejar poin yang telah lepas. Jadi pandangan saya sahabat, kalau sahabat dah ada Elderete, saya rasa tak perlu untuk membuat perpindahan sisi yang merugikan free transfer. Jadi kalau sahabat baru nak wildcard game week ni, baru nak beli, ataupun sebelum ni tak ada pertahanan di bawah harga 4.5 juta pound, sahabat boleh beli Mukele. Sebab dengan kehadiran semula si Ballard, jadi pertahanan tengah mereka ialah Elderete dan juga si Ballard. Jadi si Mukele akan bermain sebagai pertahanan
kiri, pertahanan kiri dia kanan, pertahanan kanan. Saya pun tak pasti kiri atau kanan, jadi dia lebih menyerang dan juga dia juga magnet kepada mata Defcon sahabat. Jadi kalau baru nak beli, saya cadangkan Mukiele. Tapi kalau sahabat ada 5 free transfer, dah banyak sangat free transfer ada. Saya lihat dah dapat kumpul 4, 5, boleh sahabat membuat perpindahan mewah. Luxury transfer. Sahabat boleh tukar Mukiele, Alderete kepada Mukiele. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya. Gyökeres simpan ke jual bang? Baik. Dilema yang sama saya hadapi. Bagi sahabat-sahabat di luar sana, saya pun ada Gyökeres, yang mana saya triple up aset Arsenal, Raya, Gabriel dan juga Gyökeres. Jadi dah berapa game week ni ketum sahabat ni. Tapi UCL awal pagi semalam, Allah Rabbi, dia menjaringkan 2 gol. Walaupun gol tu, apa orang kampung saya kata, gol-gol nasib lah. Tendang reflect, nak tendang hajatnya, nak tendang ke kanan gol, pergi kiri gol. Gol pertama tu, sebab dia tendang kena celah kangkang si pertahanan pihak lawan, si Atletico Madrid. Dan gol yang kedua ialah gol daripada hasil tandukan second ball daripada Gabriel, dan dia dadakan bola tu ke dia lututkan masuk. Jadi bagi saya dia dah buang buruk lah. Dia dah buang buruk. Kita harap-harap dia dah buang buruk, sebab kata orang kampung saya. Jadi sekarang tinggal yang baik-baik saja. Jadi bagi saya simpan sahabat, simpan Gyökeres. Soalan seterusnya. Min, okey tak Kapten Semenyo? Sahabat, saya dah ada bincangkan perkara ni di dalam segmen Team Select. Video Team Select, sahabat boleh lihat. Yang mana pada awalnya saya nak kaptenkan Semenyo. Sebelum pada game week 7 tak silap saya dah fikir game week ni sesuai lah untuk menongkak arus. Ramai yang kapten Haaland, apa kata saya nak kaptenkan Semenyo. Tapi selepas mendapat berita pelantikan Sean Dyche oleh pasukan Nottingham Forest, saya jadi agak goyang agak goyang. Jadi sahabat-sahabat yang dah lama, otai-otai kita yang dah lama tengok EPL, dah lama bermain FPL, sahabat-sahabat pun tahu tactical Sean Dyche, dia lebih kepada bertahan, defend first sebelum dapatkan gol. 0-0 bagi dia ialah satu kejayaan. Jadi agak merisaukan. Jadi saya cadang kalau sahabat ada Haaland, saya yakin sahabat ada Haaland, better play safe sahabat. Kaptenkan si Haaland ni. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan dia baru seminggu ambil, mungkin belum sempat terapkan dia punya tactical kepada pemain-pemain ni sahabat. Jadi dia 50-50 sahabat ni. Dia macam ni lah sahabat. Kalau sahabat kapten, kena makan seorang. Kalau tak kena, bucu katil pun seorang-seorang. Soalan seterusnya, Walter Made ataupun Mateta? Saya ada tanya juga soalan ni dalam live sahabat kita FPL Jedi Show malam tadi, yang mana mereka memberikan jawapan mau beli dua-dua sahabat Hafiz kita tapi ni sahabat kita tanya atau jadi salah satu. Jadi untuk long term sahabat, pandangan saya Mateta sahabat, Mateta. Tapi sahabat kena keras lah, kena bertahan. Game week ni kena bersabar. Saya tak yakin dia boleh membuat return. Jadi sahabat bawa masuk mungkin untuk long term, untuk game week yang ke-10. Tapi untuk dapat pulangan terus, saya rasa Walter Made sahabat. Walter Made dengan prestasi dia di EPL, di UCL ada kurang sikit prestasi dia. Walter Made di EPL konsisten menjaringkan gol. Ada satu game je, dia tak silap saya, sejak dia buat penampilan ada satu game yang dia tak jaringkan gol. Baik, saya lihat stats Newcastle Walter Made. Baik, sejak dia membuat penampilan pada game week yang keempat, menentang Wolves 1 gol, menentang Bournemouth
dia tak dapat return. Selepas tu game week ke-6 menentang Arsenal dia score, menentang Forest pun dia score, menentang Brighton pun dia score, sahabat. Jadi untuk dapat pulangan terus, saya cadangkan Voltamadi, sahabat. Kalau long term, sahabat, untuk long term Mateta, sebab dia ambil sepakan penalti, jadi terpulang kepada pengurusan, sahabat. Kalau sahabat tak boleh tahan bisa, better ambil Voltamadi, sahabat. Voltamadi sebab dia main home menentang Fulham game week ni, jadi mungkin boleh dapatkan pulangan. Sebab UCL dia tak score, saya rasa dia akan score pada game week ni. Soalan seterusnya, Krupi Junior okey tak Min? Saya harap ni bukan untuk kejar poin game week lepas, sahabat ni. Jadi untuk Krupi Junior, saya cadang sahabat tunggu PC pada game week yang ke-9 ni. Pada Khamis dah mula, tak silap saya, esok dah mula, dan Jumaat sebab kita punya game awal pagi Sabtu ada. Deadline game week ni agak awal. Jadi saya cadang kita dengar dulu apa komen si pengurus Bournemouth terhadap Evan Nilsson. Kalau dia injured lama, boleh sahabat bawa masuk Krupi Junior. Sebab dia orang dah tak ada striker lain lah. Yang lain semua tak berapa cergas. Tak mungkin dia mainkan Kluivert sebagai posisi nombor 9. Jadi Krupi Junior nampak sesuai dengan posisi tersebut dan serasi dengan pemain-pemain yang lain. Jadi apa-apa pun sahabat kena tunggulah nak bawa masuk Krupi Junior. Tunggu komen daripada pengurus Bournemouth pada hari Jumaat ataupun Khamis ni, sahabat. Jadi itu pandangan saya. Soalan seterusnya, Hits jual raya beli Sanchez okey tak? Hits, sahabat ni, saya rasa tak berbaloi, sahabat. Raya bermain untuk pasukan yang pertahanan stats terbaik, dan sahabat nak Hits beli Sanchez. Hits jual raya beli Sanchez okey tak? Cadangan saya jangan, sahabat ni. Jangan. Mungkin sahabat lihat dia harga murah, game week lepas dia clean sheet. Baik. Kalau tak silap saya tengok semula Sanchez. Baik. Percaya atau tidak, saya bacakan, sahabat. Rekod jangkaan dibolosi ketika menentang Forest game week lepas bagi pasukan Chelsea ialah 2.35, sahabat. XGC 2.35 bermaksud dari segi start sepatutnya Chelsea sekurang-kurangnya dibolosi 2 gol, sahabat. Jadi mungkin itu biasa kita cakap ni gol nasib, ni kali orang akan cakap ni clean sheet nasib, sahabat. 2.35 agak tinggi. Jadi ini bermaksud pertahanan Chelsea melepaskan peluang-peluang besar untuk pasukan lawan menjaringkan gol. Sahabat, dari segi stats lah, ini cara untuk menginterpretasi betul ke tak saya cakap, untuk membaca data yang diberikan. Ni saya lihat di website rasmi, di website rasmi FPL, sahabat. FPL 2.35 menentang Forest, sekurang-kurangnya kena dibolosi 2 gol Sanchez. Jadi kalau kita tengok Raya Arsenal, jangkaan bolos XGC bagi pasukan Arsenal ialah 0.44, sangat baik, sahabat. Tak sampai separuh gol pun. 0.5 tu kira separuh gol. Nak sampai 0.1 sangat jauh. Jadi pertahanan Arsenal sangat baik. Jadi kalau free transfer mungkin saya setuju, tapi sahabat nak hits tak berbaloi, sahabat. Tak berbaloi. Jadi pandangan saya kekal dengan David Raya. Baik, sahabat-sahabat, itu saja soalan daripada follower rakan FPL. Saya harap dilema sahabat-sahabat kita di luar sana dapat membantu sahabat-sahabat untuk merangka pasukan bagi menghadapi game week yang mendatang. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.